Bulan 5 baru ni, budak lelaki umur 38. Dia tak kahwin lah. Main sini sakit perut gitulah. Dan duduk sembang dengan saya, tiba-tiba dia kelupak-kelupak jatuh. Saya pun celapak api lah. Pasal Pak Abdullah. Dia pun cokor duduk. Aku bukan Abdullah. Siapa ni? Aku Lecung ni. Siapa Lecung ni? Aku isteri dia. Bila Abdullah nikah ni? Nikah kahwin. Dia kahwin dengan aku dah lama. Dah 2 anak, dia cakap. Sebab apa nama kau Lecung ni? Aku agama Hindu. Betul lah. Kalau Kak duk cerita ni, saya pun ada pengalaman pelanggan saya duk cerita macam tu. Betul, tak bohong semua. Duk ada Allah ni pergi tengok dia. Perempuan tu bukan tengok saya. Kak nampak alam gaib ni. Orang nampak Allah tunjuk. Allah tunjuk. Dia tak tahu apa pun, dia tak pernah buat apa pun. Tu dia batahang ni orang bermau tahu orang hebat, betapa hebat aku ni sakit macam nak mati tak mati. Yalah. Aku tak ingat apa. Jiwa tak tenang dah duk nampak benda-benda tu. Jeman. Isteri suami pun duduk dengan jin juga. Duduk ni dengan Dia jin. tak duduk dengan saya. Ha? Dia duduk buat panjang ni. Suami. Dah dia pun ada jin juga. Hak mak dia, takar mak dia. Oh. Kuat. Allahu Akbar. InsyaAllah. Dan dia makan darah orang tu. Dia makan darah haid. Dia darah, makan darah. Masuk lawak sarap kita makan darah kita. Oh, masuklah awak sarap. Itulah anak saya kan mati tahun 11 tahun lah, jantan. Nama Zaipun. Seminggu lagi dia nak mati kan. Kepala otak dah saja keluar darah beku penuh. Allah. Dia sakit lah, dia mengamuk, dia tumbuh apa semua kelai habis. Dah main kat saya benda. Oh, pula dah. Saya pun sakit, saya pergi kata, saya tak tumbuh, tak ngamuk. Dia nak pungah, pergi kata. Oh. Tak kira apa dia. Ya Allah, ya Rabbi. Anak tang mana bomo aku nak pergi. Oh. Kena beribu-beribu, tak tahu lah. Tu kena duk gubat tu. Habis ribu-ribu. Lepas kata hantu raya duduk pada saya. Betul. Hantu raya pun tenak kata buat poin banyak ingat mereka aku. Insya Allah. Memang lepas duduk kat saya.